Kita masuk syurga atas amalan atau rahmat Allah atau kedua-duanya? Sudah lah. Kita buat amal soleh banyak, sembahyang, puasa, zakat, haji, mari dengar, belajar dan sebagainya. Adakah dengan amalan kita ni masuk syurga ataupun kasihan belah Allah? Jawabnya, kita masuk syurga ialah dengan rahmat Allah, bukan amalan kita. Kerana Nabi sebut dalam beberapa hadis, antaranya Nabi kata mana? La yudkhilu ahadan minkum, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun yang memasukkan akan dia dari kalangan kamu ke dalam syurga oleh amalnya. Wala yujijuhu minan nar, dan tidak ada seorang pun amalannya dapat melepaskannya daripada neraka. Wala ana, aku pun termasuk juga, illa bi rahmatin minallah, melainkan rahmat daripada Allah. Jelas lagi. Kita semayang, lepas tu dapat syurga dengan bidadari, dengan istana daripada mah dan sebagainya. Nasabah dengan semayang kita. Semayang apa dia ni? Macam Imam Ghazali cakap tangan. Semayang siapa dia? Macam seorang Sayyidina Usman. Tengok muka kita dia cermin, malu kat orang. Tahu tak? Dengan semayang kita layak tak dapat syurga Allah? Syurga Allah, wa kawa'iba taraba wa ka'san dihaqa. Dalam syurga itu balasannya mu akan dapat isteri-isteri kini umur 30 sama, tidak bertambah tua, sebaya umurnya sampai bila-bila, sangat cantik dipandang. Dapat padang bayang kita nak dapat isteri gitu. Ngebedah boleh, orang keting kapu. Lagi dengan minah boleh, layak dengan mung. Tapi wa kawa'iba taraba, gadis-gadis yang perawan, isteri yang perawan, yang tidak hilang darahnya, walaupun berjimuk 4 kali sebentar, tak hilang darahnya, tak bertambah huduf, makin cantik setiap hari, umurnya tetap 30 tahun. Dah padang ke puasa kita? Padang ke perjuangan kita? Dah. Tu bi rahmatin minallah, rahmat daripada Allah. Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa baca satu huruf dari Quran, falahul hasanah, al hasanah bi asyri amsalihha, satu pahala aku tambah lagi 10, ganda sampai 700. Dah padang kan kita? Dah. Nah, kita banyak akhirat ke banyak dunia? Banyak dunia. Tiba-tiba wi syurga kau. Banyak dosa, Allah ampun. Nah, mata kita banyak tengok arang ke tengok Quran? Tengok arang. Tak? Mulut kita banyak istighfar ke banyak sebut dah betul, banyak ngaruk. Tapi Allah beri keampunan. Kenapa? Kerana kalimah syahadah isbatkan ketuhanan dalam hati kamu tu.